Ini kita tengok bukan dulu saja, ini sejarah lama. Kalau tengok filem-filem Melayu dulu, anak Tok Mengulu, anak tu memang nakal dalam kampung. Abang macam mana? Agaknya saya terpengaruh dengan tu. Bear, Ya. siapa dia Muhammad Sabri bin Tok Mulu Yunuh ni? Betul, itu saya tahu. Bapanya adalah pengulu. Pengulu, ya. Ah. Sebenarnya Pengulu ni di Kelantan dia ketua kampung. Ketua Tapi kampung. Kelantan panggil Pengulu. Pengulu. Dia taraf dia ketua kampung lah. Kalau tempat lain macam Tok Empat, Pak Endak. Ada begitu. Dia ketua kampung yang sebenar. Tapi di Kelantan gunakan Pengulu. Atas pada Pengulu, kalau Pengulu di negeri-negeri lain dia panggil, di Kelantan dia panggil penggawa. Penggawa. Oh, okey. Tok Gawa dia panggil. Penggawa. Di Kelantan Pengulu. Jadi ayah saya taraf Pengulu saja yang allowance-nya RM38 saja sebulan. Daripada pejabat daerah. Bayar. Tapi Abang Sabri, Ya. kalau titlenya anak pengulu, Jahat. Selalunya jahat. Selalunya jahat. sebab Tok Pengulu ni kalau di kampung tu banyak dia punya kebaikan dia. Contoh kalau nak nak start sekolah, nak chop apa semua tu, betul. R&B Betul. apa semua, nak kena jumpa Pengulu. Betul. Nak kena chop. Dulu orang nak sembelih lembu pun jumpa Tok Pengulu. Ke dulu diorang nak cop buku, abang je yang cop sebenarnya. Anak pengulu je yang cop. Tapi kerja ayah saya tak usik. Tapi Kita memang sinonim lah. Tahun-tahun dulu kata Ya. anak pengulu je memang nakal. Ini kita tengok bukan dulu saja, ini sejarah lama. Kalau tengok filem-filem Melayu dulu, anak Tok Mengulu, anak tu memang nakal dalam kampung. Abang macam mana? Agaknya saya terpengaruh dengan tu.